Saya abang kerana memotivasikan saya untuk berlaku baik. Jangan terima kasih kat saya. Hidayat tu Allah SWT akan gunakan sesiapa sahaja untuk bagi dia keinginan untuk amalkan agama. Tapi untuk amalkan agama tu sampai lama-lama, sampai mati, hanya taufik daripada Allah SWT. Jadi nak berterima kasih dekat Allah SWT melalui taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Satu mafhum Nabi SAW, man tamassaka sunnati inda fasadi ummati falahun ajrun syahid. Ketika zaman kerosakan umatku, siapa yang dapat amalkan sunnahku, siapa yang dapat hidupkan sunnahku, ketika zaman kerosakan umatku, dia dapat satu pahala mati syahid. Ketika zaman sekarang orang segan nak amalkan agama Islam, tapi kita cuba hidupkan sunnah Nabi SAW, ganjaran dia luar biasa. Jadi hari ni keinginan kita dah jadi keinginan bukan Islam. Jadi untuk nak mujahadah ni, pastikan niat kita betul kerana Allah, bukan kerana sesiapa. InsyaAllah Allah akan gunakan kita, mungkin disebabkan kebaikan yang kita buat, orang lain pun terkesan, dapat buat apa yang Islam ajarkan dan apa keinginan Islam yang inginkan.